Okay bang, spaghetti carbonara tu bang. Bang, tolong saya bang. Sorry Alamak. sikit bang. Ini aglio olio bunga kantan bang. Serius ah? Yang pertama kat Pertama Malaysia. dalam Malaysia bang. Ada udang lagi bang. Ada udang dalam tu eh. Ini special bang. Ada garam padano ada bang. Oh, garam padano. Rasa mahal bang. Ini RM25 bang. RM25. Ya bang. Assalamualaikum Kak Azhar. Waalaikumsalam. Satu kek coklat satu. Kek Kak Azhar bakar dan harganya ada dua harga. Satu RM25 yang kecil ni dan yang besar ni RM55. Apa itu? Sampai bila Kak Azhar sini? Daripada 30 hari bulan sampai 4 hari bulan Mei. So satu ni kalau saya beli berapa lama boleh simpan? Kalau kita simpan dalam peti ais dia tahan lama. Tapi kalau letak dekat luar selalunya tak tahan lama sebab semua orang makan. Okay, buka. So tahun ni akak bawa 3 jenis cookies. Betul. Kita ada dark choc chips dengan dark cookies. Oh. Satu ni berapa? RM2 ke? Yang ni 2 per 3. RM23. Pure butter cookies. Pure butter. Topping boleh pilih, boleh minta dekat saya. Lamb shank satu. Abang lem share tu. Ya bang. Macam tahu-tahu memang Tahu-tahu lah. ni nasi ayam 20 untuk lem share sekali dengan nasi RM50 saya tak tunjuk. Oh. Portion banyak mana nasi kita letak untuk lem share. Okey, banyak ni bang. Oh, Banyak so ni ni nasi. boleh makan seorang dua orang lah. Yang ni 2 orang, 3 orang boleh bang. Oh. Kita bagi sambal budino. Sambal budino. Lepas tu ni cabai dia. RM20 saja. Sekali dengan sup. Sekali dengan sup. Ya, bihun sup dengan ada daging macam ni. Baik. 15 saja. Oh, dia salah satu ayam atau daging sama ke? Ayam atau daging sama harga. Baik. Abang utara mana bang? Kita daripada Lostar bang. Oh, Alostar. Kita ada ramen. Ada cheese dengan fry. Baik. Terus sosa Kambing. Nikol. Igual saya bagi. Ni seorang dua orang makan bang. Ini makan seorang puas, makan 2 orang pun boleh. Baik. Berapa ringgit dia bang? Ya. Berapa ringgit Kalau ni? macam ni RM30. Ini mochi cake. Mochi cake. Maksudnya mochi dalam kek. Dalam tu ada kek. Dalam dia ada kek. Ada kek. Habis kak, satu ni kek ringgit kak? Yang satu ni kita kira RM10 satu pieces. RM10 saja? Ya. Air strawberry yogurt. Strawberry yogurt. Oh. Yes. So ni adalah parti strawberry lah? Yes. Okay, lepas tu kita tuang air fresh yogurt. Oh. Ni kena tengah air sedap dia? Ui, sedap memang kena. Barak dah siap, nanti nak minum memang kena shake dulu tau. Oh. Shake betul-betul. Harga dia RM12 je. Bang, menurut ya? Alright. Nice, terima kasih. Okay geng, sana ada stage. So ruang makan kat sini boleh. Outdoor ada kemah, tandas belakang sana. Sampai belakang tu. Kalau kat sini ruang makan penuh, korang boleh alih ke sini. So sini ada ruang yang makan besar untuk korang lah.